Terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya. Bagaimana yang dah sedari maklumi, kezaliman dan kekejaman yang berlaku telah pun sebagai kita boleh tengok sebagai contoh pelanggaran kepada undang-undang di peringkat antarabangsa dan juga undang-undang hak asasi manusia. Dan sebagaimana kita maklumi, bidang tugas antara bidang tugas kepada PBB adalah untuk membendung sebarang peperangan dan kezaliman yang berlaku, lebih-lebih lagi perampasan dan pencabulan terhadap hak asasi manusia. Dan hari ini kita kira tindakan yang kita buat, usaha yang kita buat merupakan satu usaha yang betul untuk kita serahkan memorandum supaya pihak PBB ambil tindakan segera terhadap kekejaman dan kezaliman yang berlaku. Dan untuk penyerahan memorandum akan diwakili oleh beberapa orang pimpinan kita, iaitu Saudara Azan selaku Presiden Kamis, dan akan diiring oleh Saudara Ikhwan dan juga Saudara Syiz akan menyerahkan memorandum kepada wakil kepada Wisma United Nations pada hari ini. Dan sedari kita lepaskan delegasi kepimpinan kita untuk serahkan memorandum dengan satu naungan daripada kita sebagai tanda protes kita dan bantahan kita terhadap kekejaman yang berlaku. Hidup, 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 hidup Palestin, hidup Palestin, hancur, 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 hancur Israel, hancur Israel, hancur, 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 hancur Zionis, hancur Zionis, hidup, 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 hidup Palestin. hidup Palestin. Okey, tanpa melengahkan masa sedang-sedang, saya menjemput speaker kita yang seterusnya, pengerusi kepada Solidariti Serikandi Mahasiswi Malaysia Sigma untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah SWT kerana masih lagi diberi keizinan untuk kita bergabung pada hari ini. Bukan semata-mata untuk kita turun ke lapangan berada di UN ini untuk kita bertemu, tetapi berada di kita di sini adalah untuk kita bersama-sama menunjukkan solidariti kita yang bagi memprotes tindakan kezaliman yang telah dilancarkan oleh Israel ataupun Zionis terhadap sahabat-sahabat, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang tersiksa, yang terancam, yang terbunuh, yang berada di Palestin. Oleh demikian, dengan membawa suara daripada Gamis dan juga suara anak muda pada hari ini, kita menuntut untuk PBB melancarkan ataupun melaksanakan tugasannya untuk menghentikan segala kezaliman yang telah dilancarkan oleh Israel ataupun kita lebih dikenali sebagai Zionis yang sangat zalim, bagi menghentikan terhadap tindakan biadab mereka yang dilancarkan ke atas Palestin. Dan sebagaimana kita tahu, sejarah telah membuktikan seberapa banyak tindakan ataupun perkara-perkara biadab yang telah dilakukan oleh Israel sejak sekian lama terhadap negara Islam iaitu Palestin, dan kerakyatan mereka telah dinafikan. Bukan itu sahaja, kanak-kanak, ibu-ibu dan juga orang tua telah ramai terkorban. Oleh demikian, pada hari ini mewakili suara mahasiswa iaitu anak muda sendiri menuntut untuk PBB melancarkan atau melaksanakan tindakan yang sewajarnya yang diambil ke atas Israel. Oleh demikian, saya juga menyuruh sahabat-sahabat kita bersama-sama mendoakan kesejahteraan kita dan juga keselamatan kita, saudara-saudara kita yang berada di sana. Semoga Allah menghentikan, dengan izin Allah menghentikan segala tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak Zionis terhadap negara Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.